Hari ni 15 hari bulan Januari 2026. Kami akan bercuti ke Chiang Mai, Thailand. Premium trip eksklusif untuk GTL 5 hari 4 malam. Seramai 4 orang saja. Okay, let's go. Kita masuk dalam. Bismillah. เธอนั้นจะมาในความทรงจำอีกครั้งเรื่องราวดีๆในเมื่อวานที่ดูเลือนลางจะย้อนคืนในความฝัน Kita ke KL sekarang. Masa ada sejam lebih ni. Boleh relax dulu. Makan dulu. Boleh lah. Makan dalam flight lah weh. Makan dalam flight lah. Sekarang jam 12.24. Ramai dah orang dah masuk flight, dah boarding. Kita tunggu dululah, santai-santai, relax sikit. Lagi baru kita masuk. วันนี้ที่ไม่ได้พบเจอ Janggal tak ada makan. Itulah. หรือเธอจะมีใครให้มองจะมีใครให้แค่มีคนมาแทน Kita dah nak naik flight ke Chiang Mai. คิดยังไงก็ไม่เป็นไรแค่ขอให้รู้เอาไว้ Okey, saya dapat tiket 20A. Yang sebelah ni 20B, tempat Okas Abdullah Hussein. Calling for? Calling for Mr. Okas bin Abdullah Hussein. Dia tak ada. Calling for Mr. Okas. Tengok orang cari sampai sini. Cari Mr. Okas kan? Ni Mr. Okas. Ni Mr. Okas. Kesian Mr. Okas. Mr. Okas. Apa? Kesian? Kesian lah. Kesian Mr. Okas. You miss the flight. You miss the flight. Tak apa, kita cari next flight pula Dah lah sini kosong. Okas pula tak ada. Kesian dah seorang. Kesian duduk seorang-seorang kat sini. Nasib baik ada teman. Aduh. Allahu Akbar. Paksa kena teman. Nampak kau ada ni. Physically dia tak ada, tapi roh dia ada di sini. พบเจอกันจะคิดถึงฉันบ้างไหมหรือเธอจะมีใครมองจะมีใครแค่มีคนมาแทนที่ฉันหรือเธอจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรแค่ขอให้รู้ไว้ความจริงมันเป็นเช่นไรถ้าเรายังรักกันอยู่ใน Chicken rice. Tapi untuk makluman, ni bahagian Okas ni. Ini Okas punya, aku punya kat sana. และไม่รู้จะนานสักแค่ไหนวันนี้ที่ไม่ได้พบเจอกันจะคิดถึงฉันบ้างไหม Your comments are already set. When outside is lovely weather, except due พบเจอกันจะคิดถึงฉันบ้างไหมหรือเธอจะมีใครให้มองจะมีใครให้แค่มีคนมาแทนที่ฉันหรือเธอจะคิดยัง Okay, Alhamdulillah kita dah sampai ke Chiang Mai. Alhamdulillah. Thank you bang, thank you. Balik tau gigi. InsyaAllah. Alright. Okay. Bye, see you. Alright. Welcome to Chiang Mai. Alhamdulillah kami sudah sampai di Chiang Mai. Immigration kami sudah settle. Sekarang kami nak tunggu luggage. Allah. Cik Izwan dan friends melancong.my. Kita ke mana? Masukkan lagi? 5? Penting tak? Sedih. Sedih ceritanya. Sadaqallahul azim. Gitu? Mana lagi seorang? Ceritanya mana lagi seorang? Tersungkur di pintu syurga. Interview sikit, kenapa pakai jaket? Semua orang kata Chiang Mai, Chiang Rai ni tempat yang sejuk. Level bawah pada Cameron Highlands. Sekali? Tak pada Cameron Highlands. Sekali kat luar Yang paling kan padah. Padah. 30 lah. Wan. Mana lagi seorang Wan? Siapa cerita sikit Wan? Kita tak cerita lagi dalam video. Siapa? Apa cerita lagi seorang? Nampak kita Okas ha. Okas. Apa masalah dengan Okas ni? Anak tak sihat. Anak tak sihat. Gagal bersilat bersama bini. Jujur sungguh. Sebenarnya kita ada geng lah. Dia sepatutnya datang. Bag semua dah ready dah. Bag dah sampai airport dah.
beg pun sampai airport tapi anak dia tak sihat, tak boleh naik flight. So terpaksa balik. Kita doakan lah mudah-mudahan anak dia tu cepat sembuh lah. Dan tak ada apa yang serius lah. Bini tak bagi, mak tak bagi. Kita solat masuk hotel dulu. Okay. Dia sebab kantuk dia kena malam. Kantuk dia pukul 7 kita sampai kat sana baru seronok lah. Nak solat kat masjid ke atau nak solat ke hotel? Kalau kejap lagi kat mana? Kat masjid ke nak kat hotel? Mestilah kat masjid. Allahu Akbar. Masjid? Tak perlu tanya kot no. Allahu Akbar. Tengoklah kalau kita travel ni, kita pilih geng travel yang macam mana. Dia kata apa, tak patutnya tanya soalan tu. Nak kita travel kan siapa? Allahu Akbar. Imam ไม่เคยเป็นมาก่อนถูกใจเธอคนนี้นะดู Oh baby Sawadikap. Welcome to Thailand. Chiang Mai City. Wah. Okey, Okas nak duduk kat mana? Biasa depan sekali. Aduh, Okas. Itu kita kosongkan. Tempat tu kena kosongkan lah. Allahu Akbar. Masuk. Satu line seorang. Okas jaga pintu. Si Okas jangan duduk. Ini satu row satu orang. Boleh tidur Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tak pernah lagi rasa macam ni. Selalu jadi sardin. Aduh. Allah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Okey. ก็ทำให้ใจผมละลาย Pagi-pagi tengok luar tu nampak panas. Sejuk tak sejuk? Sahabat kita pakai jaket lah. Dia ingat dia pergi Europe. Oh baby only you แค่ได้มองก็ทำให้ใจผม Teringat oleh Taufat. Aku tali berbeza. Memang tantang kerbel. Tak logiko. Terikit tak pernah kuat dia tak ada. Tiba-tiba dia tak ada. Siapa boleh fikir? Kita merancang, Allah merancang. Aku doa lah mudah-mudahan dia dekat sana tu tenang lah. Tapi tak apalah, kita kena niat. Ya Allah, sahaja aku travel ke Chiang Mai untuk khas tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kita sama-sama doakan. Amin. Mari kita sampaikan masjid. Sampai kita nak sembahyang. InsyaAllah. Sejuk ke no? Sejuk. Jangan nak pakai benda ni. Aduh. Ni bukan apa, dia nak abang. Dia baru balik Turki bulan lepas. Beli kat Turki ni mahal weh. Beli kat butik weh. Apa pegang-pegang weh. Sorry. Okey, alhamdulillah kita dah selesai solat dekat masjid tadi. Dan kawasan kita duduk sekarang ni adalah kawasan ramai orang Islam dekat sini. Kalau kita tengok sini pun restoran orang Islam. Dan hotel kita pun dekat sini je, tak jauh dari sini. Senang esok kalau kita nak solat subuh jemaah, kita terus datang jalan kaki ke sini. Sekarang kita nak pergi hotel, check in, kita nak rehat sekejap sebelum kita keluar balik petang nanti. Okey. Alhamdulillah, daripada masjid kita dah sampai ke hotel Casa Marok. Okey. So kita turun beg, kita masuk dalam hotel, kita rehat sekejap. Bismillah. จะลืมคนเก่าเอาใจหันมามองที่ฉันสักทีอยากที่จะรู้ว่าเขาทำไว้ดีมากแค่ไหน Wow. Okey. Cantik. Ya. Alhamdulillah. Kira. Wah. Kumpul tak ada. Ada. Sekarang pukul 6.44. Kami baru saja habis sembahyang. Kami nak keluar
untuk makan dan melawat beberapa tempat. Ada persembahan kebudayaan juga menari kot. เขาไม่ได้จริงๆ Wih, banyak wih. Kita pergi. Okay, so kita sekarang ni dalam perjalanan nak pergi makan. Tapi on the way ni, kita tengok dia punya night market tu. Dia punya makanan luar biasa. Buah durian, pulut apa? Pulut pau, pulut mangga. Memang Macam-macam. macam-macam. Lepas ni kita nak musim balik, kita nak Semua kita singgah. nak makan. Wow. Padu. Ini baru rare. Ya, ini baru rare. เขาทำไว้ดีมากแค่ไหน Dekat luar ni kan, kita tengok sepanjang jalan ni, di jalan utama nak pergi tempat makan tu, ada lebih kurang 1000 batang pokok yang sangat besar dan ditanam dah usia lebih 100 tahun lebih, zaman Raja Chulalongkorn dulu tu. Dan pokok ni dijaga dengan sangat baik, tak dibenarkan ditebang. Tu memang di-maintain lah. Biar pokok tumbang, jatuh timpa orang, tapi pokok jangan tebang. Oh, punya jaga apa, mengekalkan tradisi yang lama. Subhanallah. Pokok besar dan tinggi. Allahu Akbar. Menarik bila kita dapat jalan macam ni, kita belajar, kita tengok dunia orang kata. Kesian lah kalau yang dah bayar tapi tu tak boleh join, tak boleh datang. Yang tu memang tak boleh apa-apa lah. Itu memang kesian. Kesian. อยากที่จะรู้ว่าเขาทำไว้ดีมากใช่ไหมฉันคงต้องยอมรับให้ Okey, kita dah nak sampai dekat tempat yang kita nak makan. Kumpaya. พยายามสักแค่ไหน Tuan Allah, ramainya orang. Parti pun tengok penuh. Terima kasih kepada Melancong.my bagi tempat makan bukan kosong punya. ไม่ว่าจะพยายาม Oh, jadi kau boleh cukup malam ni makan? Halal. Oh, halal insyaAllah. Izzuan cari weh. Kalau Makan. Izzuan cari takkan haram. Keren weh, keren. Kalau Izzuan cari syubhah benda. Keren ni. Cari ya. Lihat mak tu. Tangan ni. ฉันเองก็ยังสงสัยว่าทำไมมันช้าลง ก็เคยคิดว่ามันคงไม่เป็นไร แค่คงไม่นาน Alhamdulillah ha, kita dah ready dah makan. Ada satu tempat ni tempat apa? Okas. Terpaksa sahaja kami makan untuk Okas malam ini kerana Allah Ta'ala. Terima kasih Okas belanja kami makan. Allah Akbar. Nanti kami tolong share, bagi gambar. Ada memang ada package, ada orang bayar tapi orang lain pergi. Tapi dia share gambar lah macam mana experience tu. Kita bagi nanti. Apa? Boleh pisang. Ah, okey. Oh, sedap. Dah. Abang. Ni set makanan dia. Kalau dulu makanan raja lah. Kantor ni. Makanan raja lah. Ni risi bang, pergi kat angin tu. Ni raja dah ada. Gundiknya mana? Uniknya. Ha. Raja sampai 4 orang. Apa tak guna? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Mesti kemahan dia. Okey Wan, makanan malam ni Wan. Alhamdulillah, unik. Alhamdulillah. Let's go. Sedap. Sedap noh. Alhamdulillah. Baru ambil ayam seketui makan dengan tu sampai dia sedap dah. Oh, tu sampai sedap. Okah, ketak-ketak
Bismillah, kita makan pakai tangan lah, pakai judu mana boleh laju. Bismillah, Allah bagikan lah. Sedap weh. Jadi weh, jadi. Sini dia sedap. Bahan Allah. Tak pernah rasa macam ni. Serius tak pernah rasa lagi masakan macam ni. Setuju Abang Wan tu? Makan pula banyak pula. Dah bahagian okas tak ada. Ada ekstra. Okas tak ada. Jadi kita boleh pakai ekstra lah. Betul, sedap. Boleh tambah ke? Free flow. Free flow. Alhamdulillah. Sedap. Okey, dekat sini makan lah free flow. Tengok ni. Habis minta. Habis tambah. Ayam ni 4 kali dah. Ni kali keempat. Buah ni. Buah pun bukan kali-kali. Ini buah Thailand. Oh, Thailand dengan pertanian bukan. Pokok-pokok Thailand dengan pertanian A+. Buah dia. Oh, makan saja pun sedap. Oh. Habis tambah lagi. Ini sudah macam dalam syurga. Buah dia ni bukan setakat manis. Texture dia ni memang rapuh, memang luar biasa. Ini Macam mana Rizko? Dia punya dragon fruit. Tak makan lagi pun tak tahu. Manis ya? Kan? Udah lagi. Udah lagi. Lagi satu. Dua. Tunggu. Makan kat sini memang sedap. Tengok. Kalau nak makan, boleh tambah pula. Sudah macam dalam syurga. Tambah. Tengok sudah kirim. Makan lagi. Sudah habis. Lagi tambah. Maknanya syadab. Dia pun nak buat persembahan martial art Thailand. Okey, so kita pergi tengok dekat sana. Yang ni baru betul naga kita mau naga. Yang tadi? Yang tak tu tadi okey ke? Habis lah. Yang salah tu habis. Yang salah tu habis. Pinggan dah 6 lah. 6 pinggan dah buah. Ada orang buat persembahan weh. Macam ni lah. Baru dalam surga. Sudah makan kenyang ada persembahan. Tujuh. Wow. Alhamdulillah. Baru niat. Harus kau. Ini sudah lebih daripada syurga. Baru niat sudah sampai. Alhamdulillah. Okey kau. Dia punya nyok dia okey. Nyok Thailand kot kau. Ya, asal tu hantar asal. macam buah gula. Gila. Manis. Macam buku. Sedap. Angkatlah payung sikit, pusing-pusing bagi Okas tengok Okas. Payung. Pusing-pusing payung. Macam ni. Tapi asal dia lain weh. Masa lain. Dia tak buah apa ni asal tapi mana ni dia. Sedap fresh. Fresh oh. Mungkin sebab dia bubuh dalam peti ais tu. Macam kelapa pandan. Rasa dia sedap. Dia kami nak cakap lebih-lebih susah. Benda ni kena main rasa. Dia kena ada sendiri baru boleh faham apa kami cakap. Berapa lama sejak Lombok itu pantang? Bayar. Tapi langkah batang badan ni. Apa hari ni bismillah. Tengok. Baca bismillahirrahmanirrahim. Haram. Oh, tengok tu. Oh.
Okey, kita baru nak minum, nak rasa shut up ke tak shut up. Kita try bagi review. Sedap weh. Lain macam ni. Subhanallah. 45 tahun hidup. First time rasa nyok yang sesedap ni. Boleh bayang tak sedap dia macam mana? Itu baru dia main ayam. Ni dia punya isi pula. Oh, isi dia lembut. Habis tak ada kali mahal. Nak kena main rasa. Oh. Alhamdulillah. Kenyang, habis, licin. Orang kata sengkak perut. Kenyang gila, alhamdulillah. Ya Allah, Akbar. Lebih. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah kita dah selesai makan, dah kenyang. Masalahnya Nasir ajak kami ke night market Pasar malam. pasar malam. Oh, pasar malam. Tapi tak tahulah, perut kami pun semua dah penuh dah ni. Tak ada tempat, dah ada isi. Tak ada tempat isi dah. Allahu Akbar. InsyaAllah, Alhamdulillah. Namanya Jembatan Nawaras. Okey, daripada tempat makan, sekarang kita dah sampai ke street food dekat Chiang Mai punya bandar lah. Kita nak pusing tempat ni, memang viral kat sini. Banyak tempat makan, banyak tempat barang nak beli. Let's go. Jom. Weh, kita dah jumpa benda benda yang kita selalu order ni. Apa dia? Pancake. Pancake, pisang. Sedap. Tak apa, nanti kita order lain. Apa masalah? Sebab apa? Kenyang gila perut dah penuh dah nak lain. Tak dapat ni. Dah lagi, saya lagi. Sang gila semalam dia. Apa? Kebab. Kebab tu apa? Kebab. Oh, kebab. Ya Allah, kebab pula. Special. Kebab special. Ini nyok punya pasal. Aku dah kata. Ada sedap dia nyok. เพียงแค่อยากรู้เธอเป็นไง Pasar malam ni setiap malam macam ni meriah. Tengok semua majoriti Mak Saleh. Berniaga macam ni boleh hidup. Oh, niaga macam ni boleh hidup. Boleh cari makan. Kah? Apa tu? 50. Tapi dah sejuk Tak boleh lawan lah yang tadi. Tadi ada umbrella. Tadi ada umbrella. Tadi kita makan apa? 85. Okey lah, sejuk tadi dah. Okey, masalah bila datang sini tadi terlupa nak bawa spray mata hitam. Pastilah beli pasar malam ni. Bolehlah macam ni, okey? Jadi bismillah. Okey, dekat dalam ni Turkish restaurant. Makan dia sedap, kebab dia pun sedap, tapi takkan nak makan kenyang dah weh. Aduh, ice cream Turkish pun ada. Panjang lagi pasar malam ni. Okey, kita dah beli satu cermin mata tadi. Jalan nampak lagi cermin mata yang lawa juga. So beli lagi satu. Okey lah, sebab dia murah kan. Beli je lah. Balik nanti bagi budak-budak. Ya, sekarang apa yang ada kat sini kau? Macam-macam, tak tahu ni. Cuma aku nak cari selipar, tak import ni. Ada apa nampak je meh? Apa dia? Ada apa yang kat sini nampak? Ni sebenarnya. Tadi Geli-geli. jalan geli-geli je. Wow. Ni yang sebenarnya. Yang ni yang sebenar. Yang geli-geli tu pun dah Banyak. Oh, dah banyak. Subhanallah, banyak ya. ได้ไหมที่คิดถึงกัน Kita laki ni.
Bila masuk kedai-kedai macam ni boleh masuk je lah. Tak ada lah rasa apa nak beli sangat pun. Buat syarat. Tapi kalau perempuan ni kalau saya Tak cukup masa. oh haru ni. Kita tengok program. Dia punya barang. Banyak barang. Comel-comel pula tu. Yang barang dia ke orang yang jual tu? Dah kena cerita betul-betul. Aduh, tu kena cerita kat Okas ya. Okey, kalau kita tengok belakang sana, dah banyak dah kedai, dah panjang dah. Tu. Belakang sana tu sampai Johor Bahru tu tak habis. Tu. Macam-macam ada weh, macam-macam. Tapi kalau dah namanya lelaki datang shopping, Peluk tubuh ya. peluk tubuh ya, tak ada nafsu dah beli. Yang ni tangan dalam poket, tak ada perasaan pun. Ni sama. Ni pun tangan dalam poket juga, tak ada perasaan. Jenawan, apa yang nak beli? Ada apa-apa? Kita lelaki tengok sajalah. Cuci mata. Cuci mata tengok barang ke tengok orang? Tengok barang. Tengok orang tu. Tutup mata. Kalau yang nak tengok, kena macam ni. Tengok dekat Thailand. Botol apa? Air tin pun boleh jadi duit ni. Hebat orang Thailand. Kita ada masalah negara. Mayday. Di hadapan sana ada maknyah berpakaian seksi. Apa yang kita kena buat? Tundukkan pandangan. Pakai cermin mata hitam. Wan, aku ada lagi satu Wan, kalau nak pakai bagi tahu. Tak payahlah kita masukkan gambar tu dalam video ni, okey? Kita bismillah, baca doa astagfirullahalazim. Tutup mata, jalan. Maknyah-maknyah kat belakang tu, dia pun ambil gambar. Kalau ambil gambar dengan depa kena bayar. Tapi kita tak adalah teruk sangat kan. Kita tak buat apa kan. Kita tundukkan pandangan. Kamera pun kita tutup, pandangan pun kita turunkan. Dah lepas baru kita buka balik. Alhamdulillah, terjaga iman. InsyaAllah. Tengok. Ada kabar show pula di sini. Bahaya. InsyaAllah jangan risau, kita tak tengok benda-benda macam tu. Nah, tunjuk sabun Sup. Kena gosok baru sabun keluar. Oh. Wow. 3, 2, 1. Ni game untuk budak-budak. Macam-macam ada. Dadu ada. Star ni pun ada. Dam haji ada. Dam ulang ada. Ni pun ada. Macam-macam ada. Wah, Wan. Anak minat dengan Lego. Lego kecil ni. Wow, harga 450. Lebih kurang 80 ringgit lah. Lego 80 ringgit, mahal lah. Teruskan perjalanan. Luas gila. Tak habis-habis. Bagus. Tapi kalau dah selalu travel benda ni nampak tak ada apa lah. Balik pun tak tahu letak mana lah. Weh, yang ni macam murah. Everything 100 baht. 13 ringgit. Ni kalau perempuan ni tentu beli dah. Tentu dah. Kau? Kayu kat buluh. Kau? Lebih baik menyesal beli. Hello? 100 baht. Yes, 100 baht. 100 baht Wan. 100 baht. Nanti dah ada dalam video. Nanti bini marah sebab tak beli sebab harga dia 100 baht. Dia tak mampu balik buang. Muat lah dalam beg. Muat lah. Sini comel. Tak bunga. Tengok tu. Tak letak bunga pun cantik. Bayangkan kalau letak bunga. Kurang-kurang 2. Kurang.
Orang kata balik tangan tak kosong. Kalau tak mau pun balik kat hotel boleh tinggal. Kalau nak tinggal tak apa. Tak lagi aku bagi tahu apa ambil. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung. Tu nak patah balik sana tu. Jauh lagi. Barang lebih kurang sama je lah. Ulang je lah. Cuma kita pun tak adalah semangat sangat nak beli. Nak ke suasana je lah. Kita depan kedai lukisan. Kita tengok mereka lukis. Subhanallah. Nampak real tu. Macam print. Tengok. Rare lah. Lukisan dia memang halus. Yang ni saya tak minat sangat. Saya suka yang halus-halus ni. Tengok dia punya rambut. เธอมีฉันอยู่บ้างไหมสิ่งที่เธอยังคงลังเลมีฉันรวมอยู่ในนั้น Apa yang tengah dibuat ni Wan? Tengah tunggu. Kami sedang order ni banana roti with egg. Wow, banana roti with egg. Lepas kan kata tadi kenyang. Kata perut dah penuh. Dah Abang Wan ni, Abang Wan. Abang Wan. Wan, ada kuota lagi ke? Makan tak baca doa ke tadi? Buat rasa-rasa. Buat rasa-rasa. Ini tradisi GTL. Kalau datang kena cari makanan rare-rare kena makan. Yang ni roti apa? Banana with egg. Ada pula cadangan. Patutnya kena ambil ni. Ni Nutella banana roti with Oreo bau betul. Benda boleh order dua. Kenapa nak order satu? Jangan bertengkar, jangan bergaduh. Tapi perut tu masalah. Yang ni kata dah kenyang. Yang ni kata boleh simpan buat makan malam. Lagi sahur boleh. Benda boleh beli. Satu yang kita beli tadi 50 baht, lebih kurang RM6. Yang ni tengok jenis makan tak tunggu kawan-kawan ni. Ya. Bak makan laju. Kalau bagi kawan kita kena test dulu. Nak make sure tak ada apa-apa. Kalau masalah biar kita kenal dulu. Alhamdulillah lah ada kawan-kawan macam ni. Boleh. Boleh nak Yang belum manis, tak manis sangat lah. apa macam? Ada rasa tak? Puas hati? Alhamdulillah. Seorang rasa saat lagi habis. Tukang cameraman Try satu lagi. Try kali keempat. Wow. Harap ke mereka ni kalau mereka makan, hang duk ambil gambar, pakai habis macam tu lah. Kena pantas sebelum habis. Bismillah, kamu nak try? Dah. Nampak macam siapa? Yang sedap dia tu sebenarnya pisang dia. Tapi telur dia buat lemak tu. Baru rasa satu tak boleh, dia tak dapat nak terang. Habiskan. Kena yang try yang kedua. Kalau Okaz ada ni, dia akan suruh order satu lagi. Jangan ada Okaz. Bacon hot dog. Siapa nak try aku belanja? Serius tak? Tengok orang nak belanja pun mereka tak meraih. Ni lah kawan-kawan, bagi kita kecil hati. Kita kalau ada Okaz, dia akan ajak kita masuk food court belakang ni. Jadi kan, walaupun dia tak ada, kita kena buat macam dia ada. Jadi, kita wakilkan, jom. Dia masuk. ห่างไกล Saya pakai. Fried pork dumpling. Shut up, banyak shut up. Nak aku belanja. Seorang satu pun tak apa. Ini octopus tentacle. 200 baht. Dalam RM26. Woi murah RM26 ni. Ada pad thai. Kami sering berkata, kalau ada Okaz, mesti Okaz nak makan pad thai tu. Tapi sayang, apakan daya. Dekat Thailand ni ramai orang ada seni halus. Tengok dia buat gajah guna titik-titik je.
Yang ni pun tengok. Yang ni pun tengok dia buat gajah. Ni halus. Ni apa gajah lagi. Yang ni gajah warna-warni. Cantik. Pakai titik-titik ya. Apa jadi gajah. 4 ekor gajah. Kalau kita nak lukis, dia lukis pun boleh. Bagi gambar. Tengok dia tengah lukis tu. Memang cantik lah, memang cantik. Seni dia good. Okay, kalau kita tengok dekat Thailand ni, selalu banyak tempat dia akan ada buat Muay Thai, pertandingan apa yang lawan tu kan. Tiket dah masuk pun tak murah. Lebih kurang 120-150 ringgit RM macam tu untuk seorang. Tapi kami tak masuk lah. Alhamdulillah kita dah settle. Pusing-pusing ke Anusan Market pasar malam, antara yang terbesar di Chiang Mai. Dan lepas ni kita akan balik lah. Hidup. Let's go. Jom. That's all for tonight. See you tomorrow.